Hai semua, dalam video kali ini saya akan kata tentang rangkaian 5G di Malaysia lah, di mana baru-baru ini iaitu pada Rabu 25 Februari TM telah mengumumkan, Telekom Malaysia lah, telah mengumumkan bahawa mereka akan menggunakan rangkaian 5G U-Mobile. Mereka akan beralih lah ke rangkaian 5G U-Mobile untuk perkhidmatan telco mereka iaitu Uni 5G ya. Nak tahu lebih lanjut, kena tengok video ini sampai habis. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, subscribe lah bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Baru-baru ini iaitu 25 Februari lah, Telekom Malaysia TM telah menandatangani perjanjian selama 3 tahun dengan U-Mobile, iaitu pemilik rangkaian 5G kedua, untuk menggunakan khidmat rangkaian 5G kedua yang sedang dibangunkan oleh U-Mobile lah. Untuk pengetahuan, U-Mobile akan menyediakan perkhidmatan NOCN, Multi Operator Core Network 5G dari hujung ke hujung. Termasuklah penyediaan rangkaian komprehensif, penyepaduan sistem yang lancar, pengatikan, pengujian dan pengoptimisasi berterusan yang membolehkan Telekom Malaysia menawarkan sambungan 5G yang mantap, boleh scalable lah, dan juga berkualiti tinggi kepada pelanggan mereka. Dan dengan perjanjian ini, Telekom Malaysia akan menamatkan perjanjian bersama DNB, Digital Nasional Berhad, selepas beralih sepenuhnya ke rangkaian 5G mobile, tertakluk kepada syarat dari kerajaan lah. Dan untuk pengetahuan, TM, Telekom Malaysia, berhak untuk menamatkan kontrak 5G Wholesale Akses borong 5G bersama DNB ya. Dan mereka telah melaksanakan benda ini pada 25 Februari lah. Ketua Pegawai Eksekutif U-Mobile Wong Hiang Tak berkata bahawa mereka sedang menyiasatkan bahawa liputan rangkaian 5G kedua akan meliputi 80% kawasan berpenduduk di seluruh Malaysia menjelang pertengahan tahun ini, dan bahawa proses tersebut sedang berjalan dengan lancar ya. Mereka sedang aktif untuk meluaskan liputan mereka untuk seluruh Malaysia, satu Malaysia ya. Dan memang pada sekarang anda dah boleh nampak dah, di setengah kawasan dia dah mula guna rangkaian U-Mobile 5G dah untuk pelanggan U-Mobile lah. Untuk pelanggan lain tu masih dekat DNB, tetapi bagi pelanggan U-Mobile di kebanyakan kawasan sudah boleh ke Ultra 5G ya. Dan peralihan tersebut dari DNB ke U-Mobile bagi pelanggan Unify Mobile ataupun Unify 5G lah akan dilakukan pada masa terdekat. Telekom Malaysia berkata bahawa mereka akan mengambil langkah untuk mengelakkan gangguan bagi pelanggan Unify Mobile ataupun Unify 5G semasa peralihan tersebut ya. Sebab baru-baru ini pun Unify 5G telah melancarkan plan baru di mana RM35 anda boleh dapat 1000GB data tau. Dengan rangkaian U-Mobile tu bolehlah guna lebih banyak data. Untuk pengetahuan, pada tahun lepas lah, Telekom Malaysia pernah menandatangani perjanjian RM2.4 bilion bersama U-Mobile pada tahun lepas untuk membenarkan U-Mobile mengakses infrastruktur fiber Telekom Malaysia yang meluas bagi membina ataupun draw out lah menara 5G bagi rangkaian 5G kedua ya. Sebab Telekom Malaysia boleh berbuat demikian, dia boleh exit suka hati dia, sebab dia bukan merupakan pemilik Digital Nasional Berhad ya. Telekom Malaysia tidak pernah mengambil saham daripada untuk DNB lah. Mereka tak pernah pun. Sebab tu mereka boleh exit saja bila-bila masa. DNB dimiliki oleh Celcom-Digi, Maxis dan juga YTLS. Yes ya. Dan Telekom Malaysia merupakan pencari akses saja ya. Akses stiker bagi DNB ya. Oleh itu mereka bebas melakukan demikian berdasarkan keperluan syarikat. Sebab
keperluan mereka sudah berubah lah. Oleh itu mereka beralih dari DNB ke U-Mobile. Untuk masa depan lah, anda akan nampak bahawa pelanggan Unify G ataupun Unify Mobile menggunakan rangkaian Maxis untuk 2G dan 4G, rangkaian Unify Mobile untuk 4G di sesetengah kawasan lah. Untuk Maxis tu di kawasan 4G tu di kawasan yang suburban dan juga rural lah, kawasan desa. Dan juga rangkaian U-Mobile untuk rangkaian 5G. Itu adalah masa depan lah. Unify Mobile ni memang tidak mempunyai infrastruktur komunikasi yang kuat lah. Ia memang tak mempunyai infrastruktur yang kuat sangat pun jika nak dibandingkan dengan Maxis, Telkom-Digi ataupun U-Mobile. Mereka memang tidak mempunyai infrastruktur yang kuat pun. Sebab tu mereka perlu menyewa dengan Maxis untuk rangkaian 4G ya. Dan untuk video kali ini, saya juga akan kata tentang kabar angin juga, di mana dia boleh ubah status rangkaian 5G kedua lah di Malaysia. Sebab ada laporan baru pada Februari 2026 lah, bahawa Maxis ingin membeli U-Mobile secara terus. Dan ini bukan benda baru ya. Maxis telah menunjukkan minat untuk membeli U-Mobile sejak Julai 2024 ya. Rundingan peringkat tinggi antara Maxis dan juga pemilik saham U-Mobile telah dilakukan, tetapi rundingan tersebut terhenti sebab Maxis menawarkan harga pembelian antara 10 hingga 12 bilion ringgit, tetapi pemilik U-Mobile ingin menjualnya dengan harga 14 bilion ringgit lah. U-Mobile kata 14 bilion ringgit tersebut adalah sebab mereka telah mengambil kira tawaran awam permulaan lah, Initial Public Offer, IPO ya. Dan jika anda pernah ikuti berita bisnes, berita niaga lah kan, anda akan tahu bahawa U-Mobile ingin senaraikan syarikat mereka di bursa saham dengan menawarkan IPO, Initial Public Offering. Dan salah satu faktor Maxis ingin membeli U-Mobile adalah U-Mobile merupakan pemilik rangkaian 5G kedua di Malaysia. Dan sebelum itulah Maxis merupakan salah satu pihak aktif untuk meneruskan tender untuk membina rangkaian 5G kedua di Malaysia, tapi gagal. U-Mobile yang dapat, bukan Maxis yang dapat. Dan buat masa sekarang tiada apa-apa pun yang akan berlaku sebab rundingan tu terhenti sebab mereka tak setuju harga yang U-Mobile nak tu. Dan pengguna Maxis akan terus gunakan rangkaian DNB buat masa kini lah. Tak ada combination, tak ada apa pun yang akan berlaku buat masa kini ya. So sekarang mereka masih asing lah. Dan saya rasa ini saja dalam video kali ini. Jika anda suka video kali ini, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda, supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tahu. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.